Guys, run to Street Churros sekarang. Sebab sekarang diorang ada menu baru, Pistachio Series. Dalam siri ni ada 10 menu yang menggunakan real pistachio. Pak main lah setakat pakai flavoring biasa je. Favorite kita orang, Pistachio Glazed Churros ni. Sebab cuba tengok dekat-dekat ni, dia ada nutty pistachio tu. So dia add texture, lagi crispy dekat luar. Tapi Street Churros kan lembut je kat dalam. Yang ni flavor dia betul-betul rich dengan creamy. Kalau nak yang lebih ringan sikit, ambil yang ni. Yang ni Pistachio Street Churros. Same size dengan yang tadi, tapi dia tak ada glaze pistachio tu. Yang ni gula tu dia dah mix dengan pistachio sikit, so dia ada subtle pistachio flavor. Yang suka ada inti kat dalam, ambil pistachio filling churros. Dia punya filling banyak, lepas tu pekat, creamy. So flavor pistachio tu betul-betul rasa. Dia ada juga bite size, so kalau yang jenis on the go ataupun nak kongsi, boleh ambil yang macam ni. Stick churros ni pun sesuai untuk kongsi ramai-ramai. Tapi yang ni kalau nak lagi sedap, kena add on dipping dia. Dia punya dipping sangat rich, sangat pekat. So bila kita dip tu, dia tak meleleh ke bawah. Dan kita orang baru tahu, rupanya Street Churros jual air juga. Untuk Pistachio Series, dia orang ada pistachio coco dengan strawberry. Kalau ambil yang strawberry ni, dia bagi balance rasa rich dari pistachio. Kalau ambil coco, kita orang rasa dia enhance lagi rasa pistachio tu. By the way, kalau korang beli apa-apa 2 produk daripada series ni, korang akan dapat free sticker. Ini seasonal je tau, so cepat-cepat.